Ramai orang jaga jantung, tapi abaikan satu otot yang sebenarnya bantu kita terus hidup. Selama ni kita fikir jantung je yang pam darah ke seluruh badan kan? Tapi sebenarnya ada satu lagi bahagian badan yang bantu kerja ni, iaitu otot betis kita. Setiap kali kita berjalan, berdiri atau bergerak, otot betis ni akan mengecut dan tolak darah naik balik ke jantung. Dia kerja lawan graviti sepanjang masa. Masalah sekarang ni, ramai antara kita yang selalu duduk lama, berdiri lama atau kurang bergerak langsung. Bila otot betis kita jarang digunakan, fungsi dia sebagai pam kedua akan semakin lemah. Sebab tu, ada orang yang akan rasa kaki berat, selalu kebas, selalu semut-semut, selalu bengkak, kram atau urat mula timbul, lutut pun sakit. Sebenarnya bukan sebab umur semata-mata tau. Tapi selalunya ia berkaitan dengan peredaran darah dan otot betis yang tak aktif. So, nak buat macam mana? Cara paling basic memang kena bergerak. Biasakan jalan sikit-sikit, buat senaman sikit-sikit, atau sekurang-kurangnya jangan duduk diam terlalu lama. Jangan berdiri lama. Tahu tak? Selain bergerak dan buat senaman, ada satu alternatif mudah. Apa tu? Itulah Alora Pants. Alora Pants bila kita pakai, teknologi far infrared Kodenshi akan bantu sokong peredaran darah dan bagi rangsangan lembut dan pada otot kaki termasuk otot betis yang bekerja sebagai pam kedua tadi. Bila otot betis lebih relax dan aktif, darah akan lebih mudah naik semula ke jantung. Sebab tu ramai akan rasa kaki jadi lebih ringan bila pakai pants lebih kurang kebas, kurang kram walaupun kerja banyak duduk atau berdiri. So, kalau kerja anda selalu duduk lama sampai kaki rasa tak selesa, otot betis anda perlukan sokongan yang betul. Nak tahu Alora Pants mana yang sesuai? Saiz apa yang sesuai? Mari saya bantu anda. Klik link di bio ataupun terus Roger Sis Nur untuk Sis Nur bantu. Bye.